Hello everyone. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Afiqah binti Abdul Manan. Saya merupakan pelajar PDPP KDC 9 Oktober 2024 dari IPG Kampus Temanggung Ibrahim yang akan membentangkan berkenaan pentaksiran berterusan di bawah subjek Profesionalisme Keguruan EDUP 2132. Pesara saya iaitu Puan Jamuna, anak perempuan Debah Raja. Sila scan QR code ini untuk dapatkan borang maklum balas bagi kerja khusus ini. Terima kasih. Tugasan kali ini saya akan membentangkan isu berkenaan salah laku guru dalam bentuk kekerasan verbal dan fizikal terhadap pelajar. Sebelum masuk kepada kupasan isu, kita fahami dulu apakah maksud etika guru dan juga hak asasi manusia. Etika guru merujuk kepada prinsip moral, nilai dan standard tingkah laku yang perlu dipatuhi oleh seorang guru dalam menjalankan tugas mereka. Ia menjadi panduan bagaimana guru harus, yang pertama, bersikap profesional ketika mengajar dan berinteraksi dengan pelajar, rakan sekerja, ibu bapa dan juga masyarakat. Yang kedua, guru haruslah menghormati maruah dan hak pelajar tanpa mengira latar belakang. Yang ketiga, guru perlu mengamalkan kejujuran, kesabaran dan belas ihsan dalam setiap tindakan. Dan seterusnya, guru tidak menyalahgunakan kuasa dan kedudukan sebagai seorang pendidik. Manakala maksud hak asasi manusia ialah hak-hak asas yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir tanpa mengira bangsa, agama, jantina ataupun status sosial. Hak ini diiktiraf secara global melalui pengisytiharan hak asasi manusia sejagat dan konvensyen antarabangsa seperti Konvensyen Hak Kanak-kanak. Dalam konteks pendidikan dan sekolah, pelajar berhak untuk mendapatkan pendidikan, dilindungi daripada penderaan dan dibesarkan dalam persekitaran yang selamat. Manakala guru juga mempunyai hak untuk bekerja dalam persekitaran yang selamat, dihormati dan tidak ada diskriminasi. Ini bermaksud etika guru membantu memastikan guru untuk menjadi contoh teladan yang baik dan menjaga nama baik profesion keguruan. Manakala hak asasi menjamin keadilan, maruah dan kebebasan individu dalam sistem pendidikan. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan isu salah laku guru tentang kekerasan verbal dan fizikal terhadap pelajar? Dalam sistem pendidikan, guru mempunyai tanggungjawab besar untuk mendidik dan membimbing pelajar. Namun, terdapat kes di mana sesetengah guru bertindak di luar batas dengan menggunakan kekerasan verbal atau fizikal terhadap pelajar. Contohnya, seperti memarahi pelajar secara keterlaluan, menghina mereka di hadapan kelas atau lebih teruk lagi menggunakan hukuman fizikal yang melampaui batas. Terdapat juga contoh-contoh lain yang berkaitan seperti kes beberapa guru menampar, mencubit atau menggunakan kata-kata kesat terhadap pelajar yang mana telah dilaporkan di media sosial dan juga berita tempatan. Ini mencetuskan perdebatan tentang sejauh mana hak guru dalam mendisiplinkan pelajar tanpa melanggar hak asasi kanak-kanak. Apakah yang dapat dianalisiskan berkenaan dengan etika dan juga perundangan? Terdapat 4 perkara berkenaan dengan analisis isu ini. Yang pertama, Kod Etika Guru Malaysia. Kod Etika Guru Malaysia menekankan bahawa seseorang guru perlulah: pertama, menjaga kebajikan dan keselamatan pelajar. Kedua, bersikap adil, penyayang dan juga profesional dalam pengajaran. Ketiga, tidak bertindak kasar atau menggunakan kekerasan dalam mendidik. Namun, apabila seorang guru menggunakan kekerasan verbal atau fizikal, ia jelas melanggar kod etika. Ini kerana perbuatan tersebut boleh memberi kesan negatif kepada emosi dan juga psikologi pelajar. Kedua, kod tingkah laku dan disiplin penjawat awam. Sebagai penjawat awam, guru tertakluk kepada kod tingkah laku dan disiplin penjawat awam yang menggariskan bahawa seorang guru
tidak boleh melakukan sebarang bentuk penganiayaan atau penderaan terhadap pelajar. Seterusnya, guru perlu mengawal emosi dan bertindak secara profesional. Sekiranya guru melanggar peraturan ini, mereka boleh dikenakan tindakan tata tertib termasuk amaran, pergantungan kerja ataupun pemecatan. Ketiga, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Walaupun Akta SPRM 2009 tidak secara langsung berkaitan dengan keganasan fizikal atau verbal, ia tetap relevan apabila wujud unsur penyalahgunaan kuasa atau penyelewengan dalam hubungan guru dan pelajar, seperti meminta bayaran tidak rasmi untuk kelas tambahan ataupun memberi markah kepada pelajar sebagai balasan atas hadiah atau imbuhan. Tindakan ini boleh dikategorikan sebagai rasuah dan melanggar Seksyen 17 dalam kurungan A dan 23 Akta SPRM. Meskipun ia bukan keganasan fizikal, ia tetap menyalahgunakan peranan guru dan menindas pelajar secara halus sekaligus melanggar prinsip integriti. Seterusnya, keempat, hak asasi manusia, iaitu fokus kepada hak kanak-kanak. Malaysia adalah negara pihak kepada Konvensyen Hak Kanak-Kanak CRC yang diterima di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Berdasarkan konvensyen ini, kanak-kanak mempunyai hak untuk dilindungi daripada semua bentuk penderaan, sama ada fizikal, emosi ataupun seksual. Kedua, kanak-kanak mempunyai hak untuk menerima layanan yang adil dan maruah mereka perlulah dihormati. Ketiga, kanak-kanak mendapatkan hak pendidikan dalam persekitaran yang selamat dan menyokong perkembangan emosi mereka. Melalui analisis di Malaysia, jelaslah bahawa sebarang bentuk keganasan oleh guru terhadap pelajar, sama ada fizikal atau verbal, merupakan satu pelanggaran serius. Ia bukan sahaja menyalahi kod etika guru dan kod disiplin penjawat awam, tetapi juga mencabuli hak asasi kanak-kanak dan dalam sesetengah kes mungkin juga melibatkan elemen jenayah. Sebagai negara yang mementingkan hak asasi dan pendidikan berkualiti, semua pihak termasuk guru, sekolah dan ibu bapa perlu memainkan peranan dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan pelajar sentiasa terpelihara. Seterusnya, implikasi dan penyelesaiannya. Pertama, implikasi kepada pelajar. 1. Pelajar mengalami trauma emosi dan ketakutan untuk ke sekolah. 2. Pelajar hilang motivasi belajar akibat tekanan mental. Ketiga, risiko mengalami gangguan psikologi seperti kemurungan atau kebimbangan sosial. Seterusnya, implikasi kepada guru dan institusi pendidikan. 1. Tindakan tata tertib terhadap guru boleh menjejaskan kerjaya dan reputasi mereka. 2. Menjejaskan kepercayaan ibu bapa terhadap sekolah dan sistem pendidikan. Cadangan penyelesaian. Pertama, tingkatkan latihan profesionalisme guru seperti kursus khas untuk mengawal emosi dan menangani pelajar dengan lebih efektif. Kedua, ketatkan undang-undang dan tindakan disiplin. Guru yang melanggar etika harus dikenakan tindakan dengan lebih tegas. Ketiga, wujudkan saluran adunan yang berkesan seperti pelajar dan ibu bapa harus diberi saluran rasmi untuk melaporkan salah laku guru tanpa takut dihukum. Kesimpulannya, keganasan verbal dan fizikal oleh guru terhadap pelajar bukan sahaja melanggar etika profesion keguruan tetapi juga mencabul hak asasi anak-anak. Walaupun disiplin penting dalam pendidikan, ia mesti dilaksanakan dengan cara yang betul tanpa melibatkan penderaan atau penghinaan. Sebagai masyarakat, kita perlu bekerjasama untuk memastikan sekolah menjadi tempat yang selamat dan kondusif. Semoga kesedaran ini dapat membantu meningkatkan profesionalisme dalam kalangan guru dan menjaga hak pelajar dengan lebih baik. Sekian pembentangan dari saya. Terima kasih.